baik aku bagi siap-siap. So dia senang, cepat, adapt. Dia sangat adaptif. Itulah AI. AI adalah machine learning yang dia mempelajari tentang conversation. Dia belajar melalui data. Sebab itulah banyak buka data center sekarang. So dekat situlah dia terkumpulnya data dan penggunaan data tu macam mana sistem ni menggunakan data untuk dia belajar. Maksudnya dia sebenarnya matematik je. Dia dah berbentuk matematik je dekat sini. Cuma matematik huruf dan data dan knowledge. So keluarlah hasil yang macam ni. Dia ibarat ini 1 tambah 1, keluarlah hasil. Okey, ni keluar berapa hasil dia? 15 lah, contoh lah kan. Untuk anda senang faham analogi dia. So saya copy, saya paste. Kita tengok macam mana hasil poster yang seterusnya. Nampak? Dalam video 10 minit ni, kurang 10 minit, 8 minit je sekarang, saya boleh tunjukkan dekat anda macam mana proses saya buat ni. Sangat cepat sebenarnya. Okay, lepas tu poster yang seterusnya. Poster apa lagi yang saya kena ada? Poster 2 dia bagi 2 kat sini. Okay, so kita tunggu dia siapkan dulu satu. Kita standby. Standby ni, standby.